5 anak tangga, 5 menara berteraskan konsep tema 5 melambangkan 5 rukun Islam. Itulah dia keunikan Masjid Jami Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan. Alhamdulillah, syukur Al-Aqsa Carpet berbesar hati diberi kepercayaan untuk menukarkan kapet lama kepada kapet yang baru. Sama-sama kita saksikan prosesnya. Masya Allah, syukur Alhamdulillah, masjid ini mempunyai auranya tersendiri. Masjid ini berukuran 27,000 kaki persegi dan boleh memuatkan sehingga 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Kapet yang dipilih adalah berketebalan 19 mm dipadankan pula dengan underlay berketebalan 20 mm membuatkan ketinggian keseluruhan 39 mm menjanjikan keselesaan solat untuk para jemaah, insya-Allah. Hari ini bos kapet sangat-sangat bertuah kerana bos kapet ditemani oleh Imam Tua Masjid Jami Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan, Kelantan, Datuk Baharudin. Alhamdulillah. Datuk, sekarang ni boleh tak kami tahu berapa lama Datuk telah berkhidmat di masjid ini? Saya berkhidmat Masjid Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan bermula tahun 2014. Datuk cerita dengan saya tadi, masjid ini dihadiahkan oleh tuanku kepada almarhum ayahanda Tuanku Sultan Ismail Petra, Ibnu almarhum Sultan Yahya Petra. Sejarah dia, tuanku berkenan pilih reka bentuk dia menara 5 melibatkan rukun Islam 5. Masya Allah. Menara. Imam boleh tak cuba terangkan sedikit perbezaan kapet dulu dengan kapet sekarang? Dari segi pemasangan kapet ni alhamdulillah dia teliti, cantik dipasang. Lepas tu dari segi ketebalan ni, yang ni lagi tebal. Yang ni lagi tebal? Lagi tebal. Sehingga jemaah masjid cakap kita masuk macam goyang. Macam goyang? Tergelang kaki dia cakap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemasangan dibuat untuk ruangan bawah dan juga ruangan atas. Ya. Kami difahamkan waktu kita melakukan penukaran kapet daripada yang lama kepada yang baru, ia merupakan waktu Ramadan. Ya, waktu kemuncak orang ramai. Kemuncak orang ramai. Masa itu ada mengganggu tak waktu solat? Saya selalu ada tiap hari dia. Ketika pemasangan tu, dia buat waktu solat, dia berhenti. Berhenti. Dan dia ambil waktu malam. Lepas solat tarawih dalam pukul 11, dia buat sampai pukul 3 pagi. Dan saya difahamkan juga, dijanjikan untuk disiapkan dalam masa 14 hari. Ya. Tapi tempohnya dipendekkan menjadi 10 hari saja tempoh pemasangan. Betul. Daripada perbincangan sampailah ke siap masjid yang berukuran 27,000 kaki persegi ini. Datuk Imam, ada tak pesanan terakhir untuk warga-warga Kelantan di luar sana mengenai profesionalism Al-Aqsa memasang kapet dan juga pemilihan kapet? Ya. Saya ada satu pesanan lah untuk masjid-masjid lain ataupun surau-surau atau ofis yang ada niat atau berkeinginan pasang kapet, boleh berhubung dengan Al-Aqsa. Sebab bagi saya amat memuaskan dari segi pemasangan material kapet. Kita boleh custom nak macam-macam mana pun. Alhamdulillah. Dari segi pemasangan saya perhati puja-puja dia amat cekap lah. Kalau nak saksi sendiri boleh datang ke Masjid Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan. Alhamdulillah, syukur. Maka dengan itu lengkaplah sudah proses penyiapan penukaran kapet lama kepada yang baru untuk Masjid Jami Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan. Jika anda semua inginkan perkhidmatan seperti ini, tunggu apa lagi? Hubungi Al-Aqsa Carpet. Barang-barang berkualiti tinggi dengan harga kilang. Assalamualaikum. Al-Aqsa Carpet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.